Tuan-tuan, satu ketika dahulu, PAS bercakap secara hitam putih. Yang putih itu PAS, yang hitam itu selain daripada PAS. Siapa yang bersama PAS, maka dia suci. Siapa yang tidak bersama PAS, maka dia adalah iblis. Man kana ma'ana fahuwa qiddis, wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Siapa yang bersama dengan kami, maka dia suci murni, elok. Tapi siapa yang tidak bersama dengan kami, maka dia adalah iblis. Tuan-tuan, kerana doktrin itulah yang menyebabkan begitu lama doktrin yang menyatakan bahawasanya kesucian, yang kebenaran itu dipegang oleh PAS. Sampai satu ketika lahirlah satu pemikiran yang sebenarnya bukan hanya ada di Malaysia, di Kubuk Panjang, di Bukit Lada dan sebagainya, tetapi dia ada di seluruh dunia. Pemikiran yang dipanggil dengan pemikiran takfiri. Apa pemikiran takfiri? Secara umumnya, pemikiran yang mudah meletakkan salah kepada orang lain. Orang lain semua salah, kami semua betul. Pemikiran ini dipanggil sebagai pemikiran takfiri. Dengan perubahan zaman, almarhum Ustaz Fadil bin Muhammad Nur mula mengajak untuk kita menjadi Malaysia. Mari kita menjadi orang Malaysia. Kita menjadi seorang Muslim yang duduk di Malaysia. 1995, 1993, Ustaz Fadil mula bercakap tentang perkara tersebut. Ustaz Fadil mati pada tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Teraju ketika itu diambil oleh Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Dan tuan-tuan, dia bermula daripada tahun 2004 apabila dia menyerang orang lain, dan istilah yang digunakan seakan-akan pihak lain itu tidak ada kelayakan untuk berada di sini. Kalau kita sebut secara teori politiknya, politik yang seumpama ini orang panggil politik ideologi, ataupun politik yang seumpama ini kita panggil dengan politik identiti. Orang yang memperjuangkan politik identiti, dia akan mengajak semua orang untuk menjadi dia. Semua orang untuk menjadi dia. Siapa yang nak jadi baik? Tok Dek, kalau kata zaman kawan dengan PAS 2 tahun lepas kan, mereka kata alhamdulillah Tok Dek telah dapat hidayah. Kasu pun dah keluar daripada zaman jahiliyah. Pasal apa? Pasal politik identiti ini, dia akan mengajak orang semua kena jadi dia. Dia tak boleh berbeza daripada dia. Dia kena jadi dia. Dan politik ini tuan-tuan, di seluruh dunia dia makin menjunam. Bukan atas nama politik identiti Islam, tapi politik identiti atas bentuk apapun. Berwajah bangsa, berwajah agama, berwajah pahaman dan sebagainya, semua sudah merudum. Dan alhamdulillah, rupanya titik pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, setelah negara kita merdeka lebih 60 tahun, setelah kita mencari identiti sebagai orang Malaysia, setelah kita bercakap dan kita dikotak-kotakkan, kamu identiti kamu adalah Islamis. Orang yang Islamis ini dia panggil ekstrim kanan, semuanya berada bersama dengan. Ada orang yang ekstrim kiri mungkin sama dengan Barisan Nasional satu ketika. Akhirnya orang yang nak duduk di tengah-tengah, kita sebagai Muslim, kita sebagai orang Malaysia, kita sebagai orang Melayu, yang akhirnya menyatukan kita adalah identiti kad kita sebagai orang Malaysia. Identiti kita bukan sebagai Muslim, identiti kita bukan sebagai Melayu, identiti kita yang paling besar, kita adalah orang Malaysia. Orang Malaysia yang baik akan menjadi Muslim yang baik. Orang Malaysia yang baik akan menjadi Muslim, akan menjadi Melayu yang baik. Kerana orang Malaysia yang baik itu adalah orang yang bergerak di atas sunnatullah ataupun ketentuan alam ini.